Hari terakhir kami di Kamboja. Untuk hari ni sebenarnya kami tak rancang aktiviti yang besar sangat sebab nak ambil masa untuk rest dan santai-santai dulu. Lagipun esok kami kena drive jauh untuk meneruskan perjalanan. Beberapa hari sebelum ni memang jadual kami agak padat. Dari Pusa kami drive berjam-jam untuk sampai ke Kaporesia. Sampai sini pula macam-macam lagi yang kami nak kena pergi dan explore. Jadi hari yang terakhir ni kami rasa nak ambil peluang untuk slow down sikit, bangun dengan tenang, tak perlu rushing dan menikmati masa yang ada. Jadi untuk hari terakhir ni target kami cuma nak jalan-jalan sekitar Kaporesia, cari sedikit souvenir dan singgah dekat mana-mana valley yang ada dekat sini. Jadi untuk hari ni kami tak nak terkejar-kejar. So tempat-tempat yang jauh kami takkan pergi. Mana yang sempat kita pergi. Mana yang tak sempat mungkin insya-Allah ada rezekinya masa akan datang. Kalau datang tu musim panas mungkin kita sempat juga untuk tengok hot air balloon yang memenuhi langit Kaporesia ni. Tapi disebabkan sekarang musim sejuk dan hujan, jadi hot air balloon tak ada. Jadi tak apa, hari ni kita just chill je, tak perlu rushing. Kita menikmati pemandangan Kaporesia untuk kali yang terakhir sebelum kami tinggalkan tempat yang cukup indah ini. Jom kita jalan-jalan dan tengok apa lagi yang menarik sekitar di Kaporesia. Boleh buat kereta ke? Oh, boleh buat kereta lah yang. Patut kita masuk dengan kereta. Apa ni? Ada lori, ada lori. Kita nak cari observation deck. Masya Allah. Ya Allah. Aduh, sejuknya. You can do it, babe. Come on. Budak ski. Come on. Ha? Le Valley. Dia kata observation deck.
Tak jauh dari hotel tempat kami menginap, kami nampak ada satu observation deck. Jadi kami pun cuba Google nama tempat itu dan ambil keputusan untuk pergi tengok sendiri. Tapi macam biasalah, bila ikut Google Map ni bukan terus sampai. Mula-mula kami tersesat dan agak jauh jugalah kami tersesat dan kemudian kami pusing-pusing. Akhirnya jumpa juga laluan yang betul untuk naik ke observation deck. Nak masuk ke sini tiketnya 30 lira je seorang dan kanak-kanak percuma. Bila dah masuk ke dalam baru kami perasan kawasan observation deck ni sebenarnya besar. Kita boleh berjalan ke beberapa bahagian dan setiap sudut menawarkan pemandangan yang sangat berbeza. Jadi bagi kami memang berbaloi untuk masuk dan tengok sendiri pemandangan dari atas sini. Cuba cari mana hotel kita. Hotel kita dekat. Cuba teka kat mana? Tu sana tu hotel kita. Ni ada bendera tu. Aceh, senyum sikit Aceh. Tak, senyum sikit. Hei. Tempat ni sebenarnya dikenali sebagai salah satu viewpoint yang paling popular di Goreme. Kedudukan dia yang tinggi membolehkan kita melihat kawasan bandar Goreme dan pemandangan sekeliling dengan lebih jelas. Hari ni pun tak ramai sangat orang. Mungkin sebab kami datang agak lambat juga, lebih kurang pukul 9 pagi. Kalau datang waktu awal pagi, terutama waktu sunrise, tempat ni biasanya menjadi antara lokasi pilihan untuk orang ramai melihat hot air balloon. Tapi semuanya bergantung pada cuaca dan keadaan angin. Masa kami datang ni memang tak ada rezeki langsung nak tengok hot air balloon terbang. Tak apa, mungkin kali ni belum ada rezeki kita untuk tengok hot air balloon terbang di Kapuraja. InsyaAllah kalau ada rezeki yang panjang, mana tahu satu hari nanti kita datang lagi ke sini dan masa tu mungkin dapat pula merasa pengalaman hot air balloon itu sendiri. Amin. Cakap okey? Okey. Tak nampak apa dah muka. Duduk situ banyak batu. Sejuknya. Bawah tu ada kuda. Kalau siang tadi kita nampak Kapuraja dengan suasana yang meriah, malam pula nampak begitu tenang. Gelap-gelap macam ni pun masih boleh nampak bentuk lembah dan bukit-bukit di sekeliling. Jadi malam ni kami kenalah balik awal. Tak kemas-kemas beg, pastikan semua barang-barang cukup dan tidur awal sebab esok perjalanan kami sangat jauh. Hari ke-7 kami di Turki dan hari ini kami akan mulakan perjalanan yang agak jauh dari Kapuraja menuju ke Istanbul. Memang dari awal lagi rasa tak sabar nak sampai ke Istanbul. Lepas beberapa hari menikmati suasana di Kapuraja yang tenang ini, hari ini kami akan drive menuju ke sebuah bandar yang memang dari dulu lagi teringin sangat nak pergi. Sebenarnya salah satu sebab kami teringin datang di Turki ini sebab kami tengok cerita Istanbul Aku Datang. Sejak tengok cerita itu, nama Istanbul tu macam melekat dalam kepala. Dari situ memang selalu terbayang macam mana agaknya suasana di sana. Jalan-jalan di tengah bandar Istanbul, tengok tempat-tempat yang selama ini cuma nampak dalam cerita dan gambar saja. Jadi bila akhirnya dapat peluang untuk datang sendiri, memang saya excited sangat. Kami akan stay di Istanbul selama 3 hari 2 malam, lalu pulang ke Doha. Tapi dalam masa sama, bila fikir-fikir balik, rasa sedih pula sebab perjalanan kami ni dah hampir sampai ke penghujungnya. Jom kita mulakan perjalanan dari Kapuraja ke Istanbul. Harap perjalanan ini dipermudahkan dan kami tak sabar untuk sampai ke bandar yang selama ini menjadi target dalam travel ini. Akhirnya, Istanbul kami datang.
International. Mantap lah Batu Merah. Lagi 3 jam 51 minit sampai. Masya-Allah. Poket sini. Wait, jaga elok. Beg jangan biar merata. Handphone, kamera, iPad kita tak bawa. iPad tak bawa tak apa. Betul ke tak apa? Ya, ais. Sepanjang jalan ais sebarang. Kita ada ais. Tak ada. Masya-Allah. Ais. Ais. Apa nama gunung ni? Hakinakoyo. Kami lalu di tepi Yanisaga Golu di Bali. Kami cuma lalu je di sini, tapi view sepanjang jalan memang cantik sangat. Wah, ngam-ngam habis terowong. Tu dia terowong. Banyak terowong panjang betul tadi. Tak ada terung. 1 jam setengah lagi nak sampai Istanbul. Kita nak pergi makan tom yum dekat area Taksim. So ada terung buat ya. Oh lah, ada terowong lagi lah. Terung yang keempat Terung ketiga tadi paling panjang. Okey, driver okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah sikit Tak ni. tak okey. 7 hours later. Bagilah 1000 minit kakak. Masuk terowong. Udah sampai. Udah sampai. Tu mos apa lagi satu? Ni tengah buat kot. Mos-mos. Tutup. Tak buat video. Udah mau bateri habis. Kira cas kan pada ni. Sebelah ni jam dia. Jangan dulu. Dia tengah buat lagi tu. Awak jam sangat. Oi, bangunan apa ni? Mana bangunan yang tadi yang pelik tu? Dia macam UFO tu. Sebatam. Masya-Allah. Oh tu. Bangunan apa? Macam Menara Al-Star. Menara Al-Star. Depa tiru siapa? Siapa tiru siapa? Alhamdulillah. Apa ni? Terowong ni. Ready, set, go. Tengok break.
Hari tak makan hari ni. Ni untuk servisnya, Cak. Yang tu belah Europe yang Istanbul belah Europe. Masya Allah. Lagi 34 minit kita nak sampai tempat ni. Kau main jauh, ha? Ni dah tujuan Kowok Melaka. Dah sampai macam kat Melaka dah. Sampai apa Selat Bosporus eh? Selat Melaka. Ni Selat Bosporus eh. Allah. Ya Allah. Ha, tu jambatannya. Dah baca buku. Masya Allah, view dia. So seram. Kita lemak ada di bawah. Di bawah eh. Masya Allah, subhanallah. Syah tengok, kami tengok. Jambatan apa nama yang tu? Yang dia ada 2 jambatan eh? Dia 3. 3, sana tu, lagi satu yang sana tu nampak tak? Ha. 3 jambatan. So ni jabatan apa? You tanya I ke? Sekejap. Ikut sini, ikut sini. Okay, kita nak pergi on the way naik jambatan tu eh. Jangan lagi saya bagi tahu awak, cuba teka. Yang tengah watch ni, cuba teka apa nama jambatan ni. Saya dah ada jawapan saya, tapi saya tak boleh lah Share dulu. share dulu jawapan saya kat awak. Kemudian ni kita akan reveal lepas tengok beberapa komen lagi. Alamak je lah. Allah. Ni yang merah. Sepanjang Europe dengan share ya. Sunset. Bawah asap dah pula. Bosak lah. Kita boleh WhatsApp. Pilih sepadan ni WhatsApp. Labbaik Allah. Tu apa yang jabatan lagi satu tu, Sultan Mahmud tu. Sultan Mahmud. Apa nama bridge kita tadi? Kita ni Bridge Bosporus. Cik. Ha? Saya dah cakap you dah. Bukan nak tunjukkan keangkuhanku besar lagi keangkuhanmu. Kita dah sampai Masjid Taksim. Kita nak cuba parking kat situ. Oh ni autopark. Bismillahirrahmanirrahim. Cantiknya ya Allah. Subhanallah. Ya Allah, padatnya ya Allah. Head north. Turn left toward Tarlabasia Boulevard. Jom yang. Dah, habis. Selalu sini dekat. Thank you. Bye bye. Bye bye. Oh my god, hati-hati. Mama mẹ ủi. Ok, để phải xứ mày hết, bà phải xứ mày. InsyaAllah view dekat area Taksim. Sangat crowded. Masya Allah. Okey, tanda sudah sampai. Oh, dah sampai. Harga Shopee tu. Oh, dia tengah ni lah. Renovation. Ada renovate sikit tapi. Tapi kalau nak datang solat okey. Yalah, okey je. Dia tak renovate muka orang pun. Renovate orang benar. Kita sudah Tok sampai. Kapi. Tok Kapi. Oh, cantiknya. Mau terbeli ni yang. Ya, sampai. Mana hippodrome kita? Oh, bawah ni pun meriah ya. Tu bazar. Oh, tu bazar ya. Rasta Bazaar. Baiklah duduk belah sini taklah. Mana kan hotel kita? Hippodrome cuba cari. Macam dah lepas